Allah tak boleh FYP kan apa yang kita teringin. So untuk berubah dia kena start daripada dalam. Dia kena start dari dalam. Confirm. Bila dia terfikir tentang halangan-halangan, halangan tu auto akan sirna bila dia mulakan dengan step yang pertama tadi ni. InsyaAllah, Masya Allah. Dan step-step yang berikutnya Allah yang akan tunjukkan jalan. Auto lah dia nanti lepas ni dia pandai pergi kedai kedai pustaka kan, nak cari Al-Quran terjemahan. Lepas tu upgrade pula cari Al-Quran tafsir pula kan. Auto tu sebenarnya tapi startlah dengan yang paling kecil tu dulu. Cetusan hati yang paling kecil, paling dalam, yang tersembunyi. Dia tahu takkan Allah tak boleh FYP kan apa yang kita teringin. Habis cerita dah bahasa moden FYP kadang-kadang kalau kita cakap apa keinginan tu orang fikir jauh, susah. So FYP ni lagi mudah senang, untuk orang bahasa hari ni. Bahasa hari ni FYP lah, FYP kan. Kalau kita search benda tu, semua tiba-tiba datang semua video-video banyak aje. Scroll keluar itu lagi, scroll keluar itu lagi. Yalah, benda tu algoritma pun kan. Bila kita dah 15 saat ke atas dekat video jenis macam tu, algoritma dah baca kau ni minat Quran ni, semua cerita pasal Quran akan keluar. Contohlah kan. So tu manusia yang tak pun mengetahui apa yang ada dalam otak kita, yang adalah hati kita. Dia boleh buatkan kita dapat benda yang kita teringin. Bayangkan Allah yang cipta kita, dia tahu apa yang ada dalam fikiran kita dan dia tahu apa yang ada dalam hati kita.